Bagi keluarga mangsa nahas tragis Unit Simpanan Persekutuan FRU di Teluk Intan tahun lalu, kedatangan 1 Syawal membawa 1001 kenangan. Keceriaan di suatu ketika dahulu diganti kerinduan pada insan tersayang yang pergi selamanya. Bagi Nur Aini Samiun, keterujaan menyambut Lebaran tidak lagi terasa sejak pemergian suami tercinta Allahyarham Sarjan Muhammad Roslan Abdul Rahim. 15 tahun bersama melayari bahtera kehidupan, arwah disifatkan sebagai insan yang cukup menyenangkan. Ujarnya kehilangan itu lebih terasa menjelang Aidilfitri, memandangkan arwah adalah yang paling teruja memasang lampu hiasan, membeli bunga api dan mengemas rumah. Mengimbau detik tragedi itu, masih jelas diingatan Nur Aini situasi diri yang awalnya tidak dapat menerima ketentuan takdir. Anak-anak pun saya tak layan sangat. Tapi lepas edah, baru saya rasa macam sedar, macam tersedar. Saya tak boleh macam ni sampai bila-bila. Mungkin Allah jentik hati saya. Meskipun masih bersedih, kekuatan diri tetap dicari demi 3 cahaya matanya termasuk seorang anak istimewa. Jadi diorang tahulah ayah diorang tak ada. Cumanya diorang rasa seronok kalau ayah dia ada lagi. Cuma yang bongsu tu selalu cakap, kenapalah lori langgar ayah. Itulah dia ulang-ulang cakap. Allahyarham Muhammad Roslan merupakan antara 9 anggota FRU yang terkorban dalam nahas 13 Mei itu. Ia selepas kenderaan dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di Jalan Cikus, Sungai Lampam.